Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih daripada kita tahun lepas. Kena lebih daripada kita 10 tahun dulu. Kena lebih daripada umur kita 30 dulu. Bila umur kita yang dua ada hari ni, kita kena buat lebih segala sembahyang sunat. Qabliyah subuh jangan tinggal dengan umur yang dua ada kat kita lah ni. Qabliyah subuh ni baik huk atau baik ruk, jangan tinggal. Sebab Nabi SAW kata 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu besarnya pahala dia lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia dan segala isi dia. Kena cari lagi apa ruang yang boleh buat. Kita nak buat, kita nak buat, kita nak buat. Kita nak kurangkan bercakap yang tidak berfaedah, tapi kita nak tambah amal untuk kita di hari akhirat. Dengan umur kita lah ni sembahyang duha jangan tinggal. Dengan umur kita lah ni qabliyah dengan ba'diyah zuhur kena buat 4-4. Tak boleh buat dah 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Dengan umur Tuhan bagi kat kita lah, dengan 60 dengan 70 umur ni, qabliyah zuhur kena buat 4, ba'diyah zuhur kena buat 4. Pasal Nabi SAW kata, siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan badan dia, daging dia daripada disambang api neraka. Tak maukah kita nak mengambil janji Nabi tu? Kita tak tahu, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan adalah hari akhir kita di atas dunia ni. Buat bagi lebih. Dengan umur kita hadu adalah ni, witir mesti kena buat sebelum tidur. Mesti kena buat. Walaupun witir itu sunat, tapi witir tu sembahyang yang Nabi tak tinggal.